Kak, RM15 sudu pun tak ada. Terjatuh bernada, cubalah beringat sekarang nasi dah jadi bubur. Na 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 na. Sampai office dah. Okay, hari ni menu apa yang saya masak ialah bihun sup utama. So di konten kali ni saya tak buat persiapan. Saya tunjuk macam mana saya masak bihun sup ni. Saya kalut lah hari ni apa. Dan nampak ni saya punya office pun tak sempat nak make up. Sebab apa saya nak mawai. Saya dah set up semua. Saya nak bubur bihun ni siap-siap. Sebab apa tak nak lagi kalut-kalut macam konten sebelum-sebelum ni. Macam konten sebelum ni, lagi biasa lah berdua kan macam pirani sikit kan. So kita set up siap-siap, lagi berceramuk habis ni saya tak mahu. Lagi nampak macam tak teratur, nampak macam tak berdisiplin. Sebab apa? Kita tak jadi insan yang berdisiplin, okey? Tapi saya set up ni siap-siap. Selepas konten abang ni baru kita makan. So korang teman saya set up dulu, okey? Teman saya bubur bihun untuk berdua AI. So layan montaj. Okay, so korang je teman saya tak isi ayam semua. And dia punya bahan-bahan makan bihun sup saya ni saya letak isi ayam and ada meatball. So budaya ada lagi yang tak sampai. Kita set up siap-siap. Kalau kita set up dalam keadaan ingat saya, kita stres. Kali ingat hampa-hampa stres. Saya tahu hampa tengok konten saya pun stres kan. Mesti telinga tu bingit kan. Biasalah. So kita letak bawang goreng pun dah. Dah dengar. Budaya ada sampai. So kita letak half, kita letak bawang goreng and half lagi kita tak letak. Sebab apa? Budak perempuan dia tak cerewet sangat abang makan. Budak lelaki yang cerewet sikit. Lagi ada tak amal lah, yang tu tak amal lah ni. Itulah. So kita bubur ni yang mana perlu je. Lagi siapa yang dia penat, dia ambil. So jom. Saya pun nak pergi bersih ya. So saya dah set up ni sikit-sikit. Saya lagi jumpa selepas ini. Okay? Bye korang. Okay, so sekarang kita nak panaskan kuah. Masak dah. Ya Allah. Okey, kita ada customer yang pertama iaitu Ikmano. Ikmano nak makan apa? Ni Una buat ke Una beli je lepas tu Una kata Una buat? Hello. Saya buat okey, lambat lagi Una nak beli. Ya Allah. Tapi hari macam lambat sikit. Tu ya. Beli tu. Sedapnya bau. Tapi nampak macam Una beli dekat orang je lepas tu Una kata Una masak je. Memang Una beli. Ya ke? Hari ni tak sempat nak masak. Ya. Iya. Nampak cakapnya tak percaya apa kalau Una masak. Percaya, semalam punya lauk sedap. Yang akan... siapa masak? Una, fikir Mira. Tadi. Aku tipu aku juga balik. Tarik. Padahal Pak tidur Rina tau. Dia katanya kau dia. Una, cepatlah. Duduk je. Tarik ke atas. Jangan betul. Nah, bukan lelaki tak apa. Betul mama, betul. Baca cok. Baca cok. Nak tambah apa? Nak bola. Nak tambah apa? Sumpah Rina daripada semalam dia dulu awal makan weh. Tepi. Cepat. Lapor ni. ambil lah, orang dah siap kan dah. Dia bagi dulu. Sejak Una memasak ni kan dia sangat Rina sangat membesar. Ni apa? Berat-berat aku naik lepas Una masak. Ni apa ni? Makan apa? Berat memang dah naik dah Rina. Sebab aku tak makan nasi. Ni bakso ke apa ni? Bihun sup. Mau bau. Ni macam bakso.
pedas tau. Ya ke? Pedas. Mak tu banyak pula. Dia ni guna tangan ke? Sabar Faiz, sabar. Ni. Okey. Ina bubur lah tu kat beres tu dah tunggu-tunggu tu. Tak payah. Lain diri. Pizza tak ada. Pizza pula. Ni Fani. Engkau order nanti aku bayar. Aku order. Aku bayar. Makan beres. Makan lah ambil. Paling sikit. Dekat-dekat yang bagi tumpah Ni apa? Kau kan Terima kasih. Ini si ayam. Ini bos. Skop. Sampai cepat dia dapat. Kau berapa ya kak? Berapa? Ini 15 mangkuk 15. Jalan. Mana? Ini bakso ni. Kak, RM15 sudu pun tak ada. Sudu ya Allah. Beres. Ikut tradisional guna tangan. Memang. Ni aku berkuah. Pakai tangan. Berkuah ni. Jangan nak game aku. Mana ada game. Orang makan bihun pasti kan. Tadi Han minta sudu. Nah, Orang pesan ni. sudu Han minta gatal lah pula. Dah ni lah. Saya puasa hari ni. Saya puasa. Alhamdulillah. Saya puasa. Alhamdulillah. Dia puasa hari ni. Tak ada banyak sangat rugi. Yelah. Una nak satu Nak boleh. Masa untuk buka. Kita untuk berbuka lah. Saya puasa sesaja tadi tu. Boleh nak suit lagi? Boleh sekejap. Terima kasih Mama Merah. Buka tak? Cukup. Nak cara. R&D nak Orang cara. ni nak cara soto Rina. Cubalah kalau boleh. Anak kita dah pesan. Mama. Aku buka bu. Nak duduk sebelah soto. Mama, Papa. Okey, anak ikut dulu apa? Una licin Una. Ni ada tu ni. Una licin Una. Una licin Una. Okey. Nah, bukan ambil. Sampai oi ha. Makan orang bubuk. Sampai. Tak pedih. Dah. Sini Lumi. Lina, laki kau minta apa? Bebe Aisyah layan. Action. Una sekarang cari dia. Ya, dari dia nak letakkan untuk Rina pula. Untuk aku lah, aku tak kurang. Nak bagi ayam lebih sikit bapak kena kuat ayam ni. Ayam pun sikit je tu. Ayam pun sikit je. Aku nak ayam soto Madura. Nak lawan soto Madura. Randy. R&D baru. Weh, aku nak sambal dia pedas ah weh. Kalau tak pedas aku tak nak makan. Tak nak makan tu. Macam mana Echa? Okey ke kalau nak lawan soto Madura ni? Boleh. Boleh. Bang. Boleh. Mbak Rina punya dah banyak sangat aduan. Masin, masam, manis, kurang, lebih, terlebih. So ni boleh lawan. Cubalah try dulu. Ini pergi buat kecil boleh lah. Alamak. Ini konten hari ni memang behave. Selalunya kabut. Thank you Nah, sumpah sedap. Thank you Nah. Tapi saya tak boleh lawan soto Madura. Orang kena rasa dulu. Boleh lawan ataupun tidak. Soto Madura. Ada nak apa dah? Konten aku. Dia cakap dia buat. Dia buat mesin tak? Apa tu? Dah buat mesin? Tak mak. Tak mau ni? Tak mau. Saya tadi cerita kan. Sorry counter berapa kan? Takkanlah tak nak benda ni benda paling mahal. Oman tak pernah dapat dua. Apa dia? Aku ada pikat lain kalau aku berlawan dengan kau, tapi pasangan aku Adam. Alah, tak nak ada. Pasangan aku Adam. Apa? Awak nak tahu tak? Dia buat kau buat dekat lain tadi. Awak nak. Awak tahu tak saya boleh cari awak? Awak nak tahu tak? Walaupun Okey, sabi. awak nak Echa, awak nak tahu tak? Walaupun pasangan saya tak sempurna, tapi dia sempurna kat mata saya. Tak dia dah hilang dah pikat lain. Tapi yang penting pasangan saya sempurna lah. Dia lebih muat. Dah makan belum? Belum. Dia bawa nak makan. Makanlah. Makan Dia dulu. siap bagi resepi kan, hang tak makan. Kan? Habis seharian aku kena tipu dengan Mira. Dia cakap dia buat. Ya Allah, betul lah resepi ni resepi aku tau. Resepi kau bukan kau yang buat. Tapi kalau tak ada resepi aku tak sedap mesti ni tau. Oh, ya ke? Ayah yakin kau resepi dia weh? Tak. Ya, tak percaya Mira. Tak. Tapi nak dekat Mira. Kena percaya lah. Baby, terima kasih baby bagi resepi ni. Orang tua tu dah lahir sebenarnya. Ni, Siapa? kejap dekat lain. Ini juga. Kita tengok ini.
biasa dekat mata awak, sempurna di mata saya. Nak bagi barang hantar tak kena? Apa dia? Korang, Mira cakap dia ada belikan something untuk saya. Kalau kau nak tahu, kau kena tengok TikTok je lagi. Lebih, kata nak bagi kat I. I beli benda ni guna duit you tau. Oh iya ke? Patut ada didak semalam. Okay, so korang tak ada cakap banyak apa lah hari ni. Konten serius. So, dia pun macam seterang sikit. So, sekejap kita sambung balik. Punya consequences shoot before Abel punya content dengan after. Kalau after tak mesti lagi rancang. Itulah. Ni kalau before macam ni. Macam tengah stress. Bukan sebab apa. Tapi after semua orang nak hilang dah. Itulah. Tu aku nak bagi makan half dulu. Lepas tu sekejap kita record balik. And sekejap kita sambung balik. Okay? Kita nak shoot content Abel. Bye korang. Okay, so kita ada Lokman Musa. Ambil lah. Ada. Sekejap. Ambil lah sebab dah last dah. Ya. Open second repeat sebab dalam Sebab? kau cedak. Cedak. Oh, thank you. Mana Najla? Kenapa tinggal? Tu Najla. Aslam, nak juga Aslam. Najla dekat situ. Oh, ingatkan kat sini. Adik. Tolong jaga privacy, jangan bagi tahu orang. Tak boleh orang tahu. Dah nampak sangat dah lah. Nampak sangat lah. Oh, betul lah. Ismail tambah kali kedua. Una bawa banyak. Okay, jadi apa ni tadi? Nak cakap apa tadi? Tak ada apa. Api dekat sangat lah. Api dia pun sama tu. Nak makan dah nak? Makan ni tadi. Makan. Buat ni susah. Menu ah, masuk menu ah. Masya aku kan? Guna buat. Ya. Rina. Soto. Lah, dia. Boleh ini. Kalau sup dah boleh. Minyak Isi. Bila isi ayam. Isi ayam. Thank you, ayam. Sama-sama. Mem. Sudah guys, ini kuat makan, supaya tak boleh tahan. Babu sengit tu. Anak tu kenapa? Syamil makanlah Syamil. Ya, makan. Dia memang itu sama. Aku buat. Kau terbadak. Walaupun hang mengutuk aku tetap pada. Sayang apa? Apa sayang? Apa sayang? Sayang tak? Ayam. Beli. Lambat lagi. Boleh tak ayam saja? Saja. Dah lah boleh kan. Nah, aku share dengan Minta bawang tak boleh. Itu rasa apa? Masing. Asin. Aku ni dah seduk. Bukan. Orang nak sedih tu. Sorry, untuk kali yang kedua. Kali kedua. Tak sangat tu. Kalau ada 5 orang gimana? Dah. Mau. Oh, terlupa lah. Saya lagi. Saya lagi. Sudah dah. Baik. Mana? Jangan. Lebih ni. Sebenarnya aku nak ambil sikit je ni. Macam mana? Cuba letak. Okey. Habiskan oi, siapa nak habiskan? Lepas tu ayam banyak sikit. Jangan sebab ayam tu dengan tu je. Awak siapa? Jam berapa kau bangun masuk? Pukul 7. Cari ayam lagi bro. Baik. Apa yang aku cakap? Weh, makanan Harry. Makanan Harry. Alhaq aku beli alhaq. Nak ada ni. Kami. Kanda tak ada. Terima kasih. Pasal macam rindu lah kat Kanda. Kanda bila nak balik? Ingat jago anda. Ada tak nak? Aku sama bijak dengan anda. Tak nak. Superstar pun sama dah. Wow. Yakin? Yakin lah. Yakin tak ada cuy. Yakin kat je. Apa dia nak cakap apa? Dia bagi muah aja. Biar untuk kau dikasih kuah. Kalau kamu dikasih Muah tu. Mysterious girl.
Alah, macam mana tak biasa dia buat selalu kat ni asli. Macam ni korang boleh bergabung berdua, okey? Macam tak biasa ni. Dekat lambar. Mana ada? Kan aku jadi perempuan dahulu. Let's go je kita nak cerita. Kat beg tu. Kat. Kak Bella ni, Kak Bella punya. Dia simpan lah, Kak Bella lah. NC nanti kalau edit Kak Bella NC. Rapat sangat kamu. Dah, tapi NC edit comel. Sebab effort dia figure aku cantik. Siapa? Ini Kak Bella punya. Lepas tu Kak, Ipan ada perasaan orang tu reply kakak punya story. Ada orang tu dia mau jadi awak. Kanda. Sama tu Kak, tu satu tu sebelah kakak. Serius tak? Dia pun reply juga. Jadi kita enggak? Ada ni. Kak Bella makan semua. Makan tak? Ada lagi. Makan. Thank you. Dah dulu. Sakit sorak kan. Nak lagi yang buat. Aku dah ni pat. Kenapa saya ingat anak kamera ni? Aku tak tahu lah kenapa Okay, alright. Go share bye. Sebab dah habis dah. You remember? Yeah, I remember. Thank you. Always. Bakso Oh ya. Bakso. Tak ni biusut lah. Tak, bukan ni. Ni apa pakai daging apa ni? Oh, tu meatball. meatball. Wah, kena buat apa dah. Nak buat ni memang. Cubalah beringat sekarang. Lambat lagi dah aku buat ni. Na. Kedepang, gedung, ding. Orang kita rehat sekejap lagi konten AIT. So ada sampai dia. Okay, dah. Okay. Thank Kalau kau makan pedas, boleh ambil. Agak nanti video mesti dah. Thank you, Kak Teki. I like. Kak duduk. Kak dulu Kak. It's okay, it's alright. Don't show me bye. Nak garpu tak ada garpu? Garpu ada tak? Nak garpu. Pai, kenapa kau makan berdiri Pai? Kau makan duduk sekarang. Okay, dah Una. Thank you. Nak Kak? Thank you lagi. Dah. Kau nak aku pakai 2 garpu ke? Main mana garpu tu? Ipan bagi. Okay. Bye. Bye. Mantap. Tutup konten. Azan sayang, jangan marah. Sikit hari lagi kena remat dah Fahim. Tak payah rembat, kau tiup je. Tepi dia. Busuk Okay, so itu saja konten saya. View untuk kita pun dah habis. Jumpa dekat next konten. Okay, bye korang. Thank you yang mana menonton. Thank you semua. Bagi share rezeki. Kan? Thank you. Tapi aku buat konten ni orang cakap orang aku tiru orang. Tiga orang? Tak apa, yang penting rezeki. Kan? Sebab tak tahu lah, semenjak kau ni lah buat konten buat lakonan tunggal agama tu, rezeki kau cucu lah. Terima kasih ya sebab Pak tambah 2 mangkok. Tu semua takdir Pak. Tu semua takdir. Kak Bella nak kursi? Kursi tu pendek sangat. Boleh Kalau tak? pendek ke? Akak dulu lah boleh. Abraham, makan cepat. Tutup konten aku. Tutup konten aku. Kau berganti kandang tak? Baik kau dah. Tutup. Terjatuh bernada, cubalah beringat sekarang nasi dah jadi bubur. Na. Okay.